Ni adalah rod yang boleh fight dengan ikan-ikan monster di laut dan juga di sungai. Banyak rod bottom design dia old school dan biasanya berat dia lebih daripada 300 gram. Tapi U-Pro Giant Killer ni design dia lebih baik. Bahagian bawah ni dia ada logo U-Pro, handle dan juga receipt dia design macam ni. Barulah nampak lebih cantik kan. Cincin dia stainless steel, jangan risau, memang kuat kan. Dia punya blank pula ada sulam carbon ash daripada sini sampailah ke hujung. Dan dia punya blank tu bersisik kan. Ada spinning dan juga bisi, macam-macam spek ada yang korang boleh tengok kat sini. Dan berat untuk rod ni 211 gram je. Nak buat mancing bottom, trolling ataupun casting pun boleh kan. Jangan risau, aku dah test rod ni, memang ringan daripada rod bottom yang lain, cantik dan yang paling penting kuat. Tak boleh. Melekat tu. Ikan yang ke-6. Ya. Set daripada U-Pro Giant Killer. Mantap gang. Tu dia. Besar-besar bass. Jadi kalau korang nak mancing ikan besar-besar bass macam toman Sungai Kedah, keli Afrika, patin ataupun boron tong gas, rod ni punya link aku dah sediakan kat bawah. Padu mantap.